Hari ini saya datang ke Balai Polis Sri Petaling di kawasan Parlimen Seputeh untuk membuat laporan polis tentang satu artikel sijil halal untuk babi adalah wajar dari SAKOP. Saya terima laporan ini melalui mesej WhatsApp daripada beberapa kawan dan dengan gambar foto saya difahamkan ia telah bertular di media sosial. Artikel ini adalah berunsur fitnah terhadap saya kerana saya langsung tidak pernah membuat kenyataan seperti ini. Setakat ini, akaun Facebook yang menyiarkan artikel fitnah dan palsu ini termasuk Muhammad Firdaus Abdullah, Rahani Rahman, Megat Panji Alams, Bosku Kopal, Rosedi Ismail, Othman Orman, Shogun Turus 4, KUTD, Muhazzam Mamat, Zaha Muhammad, Manda Sarah, Amir Hassan, Ahmad Syuab Ismail, Ahmad Rezwan Ismail, Nasir Jamaluddin, Azurin Wahab, Anida Osman, Muhammad Noor. Selain itu, satu akaun yang bernama infra.gadget di media sosial Thread juga telah menyebarkan artikel palsu tersebut. Artikel palsu dan berunsur fitnah ini telah mencemarkan nama baik saya dan menjadikan saya sebagai penghasut kaum dan agama yang menjejaskan keharmonian masyarakat. Saya memohon pihak polis menjalankan siasatan terhadap semua pemilik akaun media sosial yang saya sebutkan tadi dan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya.